Nabi sebut pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kita pinjam duit, kita pinjam barang, mesti kita kena kembalikan sebagaimana hak kita pinjam. Kita pinjam banyak tu, kena bayar banyak tu. Kita pinjam barang molek, kena atas barang tak ada molek. Tidak boleh kita pinjam molek atas rosak. Ada rosak situ, ada rosak sini, itu tidak amanah. Orang yang pinjam tadi tidak amanah. Ataupun dia pinjam banyak tu, dia tak sebayar penuh, juga tidak amanah, kecuali dimaafkan oleh tuan dia. Kerana kita susah terlajak nak bayar tak boleh, tuan dia kata bayar separuh badan lah, mohon maaf lah separuh lagi, kita bayar separuh pun tak apa dah, lepas dah. Jangan kita berasa terlekat dah, kerana tuan dia kata bayar separuh badan dah. Kecuali apabila kita ni dapat pitih banyak, kebetulan boleh pitih banyak, maka kita berasa nak buat baik kepada orang yang buatan, nama nak bui atas nama kita, pemberian kita kepada dia sebagai balas jasa. Boleh lepas daripada tu, pasal kebetulan Tuhan bui kepada kita nikmat yang lebih duit, walaupun Tuhan dia kata bagi separuh habis dah, ataupun Tuhan dia kata amba sedekah semua hutang, pasal dia susah terlajak, amba sedekah semua sekali, maka ketika tu lepas dah orang yang buta. Dan Nabi sebut juga wal minha, barang yang diberi pinjam, barang yang diberi pinjam ni sama ada dalam bentuk barang kita guna barang tadi, pas kita atas balik, ataupun dalam bentuk kita ambil manfaat supaya orang pinjam kepada kita lembu kambing untuk ambil susu sahaja. Kita purah susu boleh minum beberapa hari, pas kita kena tu atas balik ibu susu, ibu tu kena atas balik kepada tuan dia. Wadainu maqdiyun, dan hutang perlu dibayar balik. Hak kita ambil buta duit semua sekali ni perlu dibayar balik. Wazaimu gharimun, dan penanggungjawab penjamin adalah orang yang bertanggungjawab. Maknanya apabila orang buta dia nak penjamin, kita sanggup jadi penjamin dia, kita bertanggungjawab. Kalau dia tak boleh bayar, janji tak boleh bayar begini, kabar-kabar lari orang buta, maka penjamin kena bertanggungjawab. Penjamin kena bertanggungjawab. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut amaran kepada mereka yang berhutang. Amaran ni kepada orang yang tak bayar hutang, menunjukkan bahawasanya orang yang tak bayar hutang ni dosa dia besar, mesti dia kena bayar hutang, usaha untuk nak bayar hutang. Sebab itulah kita anak-anak kita tahu ayah kita ni berhutang gitu, dia tak bayar hutang orang, kita ada pitih tolong bayar supaya terlepas di akhirat kelak. Terlepas di akhirat kelak. Boleh jadi ibu bapa kita ni pasal dia tak ada ilmu, tak ada agama mana, tak mengaji, dia buta, maka dia tak bayar, maka kita tolong bayar. Kita tolong bayar kepada ibu bapa kita, kerana ada amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amaran keras. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akhadha amwalan nas, siapa dia yang mengambil harta manusia, iaitu berhutang dengan orang, yuridu adaaha, masa dia ambil itu niat dia nak bayar, dia nak bayar hutang tadi, addallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemudahan jalan untuk nak bayar. Kalau kita ada niat untuk nak bayar dan ada usaha untuk nak bayar, Tuhan akan buka jalan. Sebab itulah apabila kita berhutang, kena ada niat mula-mula kita nak bayar berhutang. Sebab itulah para ulama sebut berhutang ni jangan jadi satu minat kita, kesukaan kita berhutang. Berhutang ni apabila ada keperluan mendesak barulah pergi berhutang. Ada setengah orang perangai ni suka berhutang lagi, suka berhutang. Hak orang suka berhutang ni boleh jadi tak ada niat untuk nak bayar. Bahasa berhutang, apa berhutang, hak nu betul dah bayar lagi, hak orang dia berhutang melonggok-longgok dah. Jadi berhutang agama ajarnya apabila kita ni perlu maka kita berhutang, tak perlu tak sah. Jangan satu kesukaan kita, jadikan satu kesukaan kita suka berhutang. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah, sesiapa yang berhutang dengan orang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, berhutang niat nak berhutang aja tapi tak saya bayar, maka Allah akan membinasakan diri dia. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan diri dia. Hidup dia akan susah. Orang hak yang rajin berhutang dia tak saya bayar ni, hidup dia akan susah. Hidup dia tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Walaupun pitih ada, tapi jiwa dia tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan diri dia. Ini ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang suka berhutang. An Suhaibi al-Khair, diriwayat pada Suhaib al-Khair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan, Nabi kata sesiapa sahaja yang berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah, dan dia ada niat dah tak saya bayar hutang dia tadi, dia berhutang ada niat tak saya bayar hutang, laqiyallaha sariqan, akhirat kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Sebagai pencuri, dikira curi harta orang. Kerana apa? Walaupun dia ambil tu dia bagi, tapi niat dia tak si bayar, maka supalah dia curi harta orang. Dia curi harta orang. Jadi itu semua tu menunjukkan ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berhutang. Kerana dia tidak lesah atas dunia, dia akan lesah di akhirat. Jadi gapo-gapo pun kita buat, kita kena fikir akhirat. Orang yang fikir akhirat ni dia akan selamat. Akan selamat. Kita minta supaya kita balik ke akhirat ni dengan tidak membawa beban dosa, terutama sekalinya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Kita bawa, kerana perkara yang sangat menyusahkan manusia di akhirat kelak ialah dosa. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dosa hak kita buat dengan Tuhan ni, dan kita pastikan segala
kesalahan-kesalahan kita dengan manusia ni kita pelesam balik semua sekali. Kita pelesam. Ani bin Umar qala, diriwayat daripada Abdullah bin Umar, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinar, siapa dia yang mati, dia menanggung tanggungnya hutang 1 dinar, au dirhamun, ataupun dia menanggung tanggungnya hutang 1 dirham, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham, akan dibayar dengan pahala dia. Dia akan tak kelak duit ringgit tak laku dah. Hak kita kupu banyak duit ringgit, harta benda kita semua sekali atas dunia ni, hak ni laku atas dunia aja. Bahkan duit ringgit ni di Malaysia aja, di Thailand tak boleh dah, tak laku dah. Kita pergi negara lain tak nak guna dah duit mata wan. Hak tu atas dunia pun ada tempat laku, ada tempat tidak laku. Dan apa lagi apabila kita balik ke akhirat, semua ni tak laku belaka. Jadi kita nak bayar lagu mana hutang? Hak kita berhutang dengan duit atas dunia, akhirat bayar dengan pahala, akan diambil pahala kita. Dah pahalanya tak banyak mana dah kita. Mungkin semayang hak sunat pun tak banyak kita buat, hak wajib saja. Baca Quran pun kurang dah, sedekah pun kurang dah, berzikir pun kurang dah. Lepas tu kena bayar hak orang pula. Nak ambil hak kurang ni, nak bayar hak orang pula. Bagi orang yang terlekat dengan amalan-amalan tadi, dengan hak-hak manusia tadi. Dan disebut dalam riwayat yang lainnya, Nabi kata ada orang hak bawa amalan banyak sekalipun, di akhirat kalau banyak dia bawa amalan, semayang banyak, puasa banyak, baca Quran banyak, sedekah banyak, zikir banyak, tapi oleh kerana dia ni banyak terlekat dengan hak-hak manusia, siapa dia dikira sebagai orang muflis, ada agama satu, habis ni cik ambil dia. Jadi ini satu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala, diriwayat daripada Abi Hurairah, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainih, jiwa seorang mukmin, diri seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sehinggalah dilunaskan hutang baginya. Jiwa orang mukmin tergantung, maknanya dia tidak akan dapat masuk syurga. Tergantung maknanya dia tidak dapat masuk syurga sehingga dia pelesar dulu dengan tuan hutang, baru dia dibenarkan masuk syurga, baru dibenarkan masuk syurga. Walaupun dia ni sudah layak untuk masuk syurga, semua amalan banyak belaka, tapi oleh kerana terlekat dengan hutang tadi, maka dia ditahan daripada masuk syurga, ditahan daripada masuk syurga. Maknanya besar, dengan sebab hutang ni besar. Bapa tu semua ancaman-ancaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjadi peringatan kepada orang yang nak berhutang. Yang pertama, apabila dia nak berhutang, pastikan betul-betul dia ni memerlukan, baru dia berhutang. Dan apabila dia nak berhutang, dia kena ada niat untuk nak bayar. Takut dia mati tak ada bayar semua sekali hutang.
susah di akhirat kelak. Ada niat. Kalau kita ada niat nak bayar, ada usaha nak bayar, mati tak ada bayar, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Tuhan permudahkan kepada kita di akhirat kelak pun Allah Subhanahu wa taala akan disebut dalam sebahagian riwayatnya, Tuhan akan panggil tua hutang. Tuhan akan panggil tua hutang ni, Allah Subhanahu wa taala akan bagi tawaran. Wahai tua hutang, nak dak kalau sekiranya kamu maaf hutang dia ni, aku akan bagi kepada kamu begian banyak. Akhir sekali tua hutang maaf kepada dia. Tua hutang maaf kepada dia. Jadi semua hadis-hadis ni ancaman kepada orang yang nak berhutang. Kerana apa? Kerana masalah yang besarnya iaitu orang yang tak boleh bayar hutang. Orang yang nak bagi hutang ni satu dah, itu ada kelebihan. Nabi pun sebut kelebihan-kelebihan orang yang memberi hutang kepada orang lain. Jadi kadang-kadang orang yang nak beri hutang tu dia nak kelebihan. Tapi orang yang dia berhutang dengan orang, dia tidak takut ancaman. Ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Diampunkan kepada orang mati syahid ni semua dosa. Semua dosa diampunkan belaka, illa ad-dain, kecuali hutang tidak diampunkan. Maknanya mati syahid ni salah satu daripada mati yang paling istimewa. Nabi sendirinya ajar kepada kita supaya kita minta mati syahid. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Biar kita minta sama dalam doa kita, hidup dengan kehidupan para ulama yang sentiasa menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, dan mati sebagai mati para syuhada, mati kerana menjunjung tinggi agama Tuhan juga. Dan kelebihan orang yang mati syahid ini, segala dosa dia Tuhan ampun belaka. Tuhan ampun dosa dia, kecuali dosa hutang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun orang yang berhutang. Ini menunjukkan bahawasanya dosa hutang ni merupakan dosa yang sangat besar, yang mana terlekat di akhirat kita. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, diriwayat daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Datang seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di atas mimbar sedang khutbah. Dia mari jumpa Nabi, lorak-lorak mari tanya. Di tengah khutbah mari tanya dia Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia sebut, wahai Rasulullah, ara'aita in darabtu bisayfi fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin. Beritahu kepada hamba wahai Rasulullah, sekiranya aku bunuh musuh dengan pedang aku ni di jalan Allah, kerana berjihad, kerana perang, sabiran, sabar, tak lari daripada medan perang, muhtasiban, dan mengharapkan pahala daripada Allah, muqbilan, maju, ghaira mudbirin, tidak berpaling daripada menentang musuh Allah, hatta uqtalah, sehinggalah aku mati syahid. Ayukaffirullahu anni khatayaya. Ini soalan aku. Soalannya, adakah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan terhadap aku ni segala dosa-dosa aku semua sekali? Qala na'am. Nabi kata iya, semua dosa kamu akan diampun belaka, akan diampun belaka. Falamma adbara, apabila dia tadi itu paling beredar daripada Nabi nak pergi, da'ahu, Nabi pun panggil sekali lagi. Dia kata mari semula.
faqala hadza Jibril yaqul, Jibril baru meroyak aku saat ni baru. Jibril baru meroyak aku saat ni, illa an yakuna alaika dainun, kecuali orang ada hutang saja. Tuhan tidak ampun. Hal lain semua sekali Tuhan ampun belaka. Dosa-dosa tadi apa? Kecuali hutang. Maksud hutang ni para ulama sebutnya iaitu hak yang berkait dengan manusia. Adapun hak yang berkait dengan manusia, mati syahid pun tidak diampun. Adapun dosa yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala diampunkan. Dosa yang berkait dengan manusia tidak diampunkan. Termasuk hutang ke berapa semua sekali lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, matlul ghaniyyi zulmun wa man utbi'a ala maliyin falyattabi'. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, melambatkan membayar hutang bagi orang kaya yang berkemampuan merupakan kezaliman. Dan apabila seorang daripada kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Maknanya menangguh-nangguh ke hutang. Orang yang ada pitih, orang kaya ni Tuhan beri harta kepada dia banyak, dia berhutang, ataupun masa dia berhutang dia tak ada pitih, lepas tu tanah dia laku, boleh pitih banyak, tapi mikir berasa nak nego dulu, nak pusing-pusing mana orang modal dulu, pak kita bayar. Sedangkan dia telah berjanji dah, ada pitih bayar, ataupun tempoh sekian-sekian bayar, tak saya bayar, dosa dah. Melambatkan pun dosa dah, apatah lagi kalau tak bayar tu. Melambatkan itu dikira satu dosa dah. Dan hutang ni kita boleh alih hutang kita. Orang lain berhutang dengan kita, kita berhutang dengan orang, jadi kita royak ke dia supaya ambil dengan hak orang berhutang dengan buat, biar dia bayar. Kita pun royak ke dia, membayar ke dia. Hutang aku ni supaya kamu yang bayar ke dia. Dan dia setuju. Apabila kawan tu setuju untuk nak alih hutang kepada orang lain, maka boleh alih hutang tadi. Jadi itulah perkara yang kita sebut pada pagi ninya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khayra amrina akhirah wa khayra amalina khawatimah wa khayra ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-akam wa ziraf wa butun al-awliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.